10 lap, 10 pusingan akan menentukan kejuaraan ini. Perbezaan hanya 4 mata saja di antara kedua-dua pelumba. Selepas setelah perlumbaan di Pulau Pinang, Fahmin Abdul Muttalib dia DNF setelah perlumbaan. Mereka dilepaskan sekarang. Permulaan yang baik diperlukan dalam perlumbaan ini. Kita lihat di depan menuju laju Fahmin Abdul Muttalib 5.2, ketinggalan sedikit di belakang nampaknya. Oh, dia berada di tempat yang ketiga kan. Di depan bermula dengan baik adalah pelumba yang berada di gerbang petak utama, Fahmin Abdul Muttalib. Dia meluru laju untuk 2 seko yang pertama. Dia bijak untuk keluar dari kumpulan besar. Tapi di sini cabaran ialah kepada Amir Rafiq. Dia tersepit di kedudukan yang keempat kalau kita lihat cabaran ini. Tapi di hadapan ini meluru laju untuk Fahmin Abdul Muttalib. Tempat kedua ialah Amir Ashraf, jentera nombor 45 ya. Di tempat kedua, ketiga barulah kelibat Alif Aiman. Keempat itu adalah Amir Rafiq. Dan ingat 4 mata saja Amir Rafiq berada di depan. Daripada ketika ini Fahmin Abdul Muttalib berkedudukan 25 mata. Sementara Amirul berada di kedudukan tempat yang keempat dengan 13 mata. Pada kedudukan ini memang kejuaraan menjadi milik Fahmin. Jadi 1 lap. Lap pertama kejuaraan adalah milik Fahmin Muttalib. Buat masa ini ada 9 lap untuk mereka habiskan. Dan kita dapat lihat 52 perlu untuk bangkit sekarang untuk melepasi Alif Aiman dan juga Amir Ashraf untuk dia naik ke tempat yang kedua memberikan cabaran. Jika tidak akan lari jauh Fahmin. Fahmin mulai lari jauh sekarang ini. Kita perhatikan kepada Amir Rafiq, Ahmad Solihin yang akan cuba untuk mengejar. Dia bermula di petak yang kedua tadi pada kedudukan baik, tapi dia tidak bermula dengan begitu baik dan berada di kedudukan tempat yang keempat sekarang ini. Mereka akan sampai lagi nanti satu lagi pusingan yang kedua. Mereka telah pun tiba. Fahmin masih tidak ada perubahan kedudukan di barisan hadapan ini. Tapi kita nak lihat 8 pusingan berikutnya kerana tak banyak masa. 8 pusingan itu adalah perlu disegerakan oleh Amir Rafiq. Kerana jika Amir sukar ataupun lewat untuk menangkap lebih rapat Fahmin Abdul Muttalib dan dia akan menyukarkan posisi Amir Rafiq, dia dikedudukan, dia perlu ada 2 halangan di hadapan untuk dia lepasi. Ya. Dan jika dia dapat kedua pula, dia akan mengumpul 20 mata. Bermakna Fahmin akan menang dengan kelebihan 1 mata. Oh, itu dramatik kalau ia berlaku. Ya. Oh. Tapi nampaknya Fahmin lari jauh di depan. Amirul perlu bangkit sekarang kerana 8 lap lagi sahaja untuk perlumbaan ini. Dia perlu untuk meminta 2 pelumba di depannya, tapi bukan satu tugas yang mudah untuk dia lakukan. Dia mencuba sekarang ni berada hampir di belakang, dan di belakang pula kita ada Syafiq Nazrul yang mulai rapat memberikan cabaran kepada Amirul Rafiq. Pusingan. Oh, semakin jauh. Jika tadi pusingan yang ketiga 1+1, kita akan lihat nanti apabila dia sampai di pusingan yang keempat. Jurang ini memberikan keselesan kepada Fahmin untuk merebut kejuaraan keseluruhan untuk musim 2025. 1.1 saat ada satu jarak yang agak jauh juga dalam perlumbaan, dan itu 1 pusingan. 7 pusingan juga dapat dilakukan. Dan sekarang nampak Amir Rafiq akan cuba untuk melepasi kerana Alif Aiman pun telah pun lari jauh di depan. Tadi nampaknya semakin lama semakin suka buat Amirul Rafiq Ahmad Solihin. Biasa kita lihat dia laju ke depan. Amir Rafiq yang menang di pusingan kedua, ketiga, kelima. Belum, saya masih ingat lagi ketika pusingan ketujuh dijempol, dia excluded daripada perlumbaan. Yang itu yang memberikan dia kehilangan mata yang sangat berharga, yang membolehkan Fahmin Abdul Muttalib untuk rapat. Dan Fahmin menang 2 perlumbaan saja bagi musim ini, tapi dia konsisten dalam kehidupan mata, kecuali kemarin lalu dia DNF yang membuka kembali ruang. Keluar juga tak lepas untuk Amir Rafiq. Dia nak meminta Amir Ashraf terlebih dahulu dari bahagian dalam, cuba untuk melepasi Amir. Tapi kita lihat Amir segera untuk menutup ruang tu. Tapi dia dapat ini. Lebih menarik kerana Fahmin dan juga Alif Aiman yang memberikan tekanan kepada Fahmin Abdul Muttalib. Tadi 1 saat di depan. Sekarang ini Alif Aiman telah pun sampai. Dan jika Alif Aiman jaya melepasi Fahmin, 5 mata hilang daripada Fahmin Abdul Muttalib. Dan bagaimana Amir Ashraf yang Amir Rafiq yang sekarang cuba untuk mengejar. Dia perlu melepasi kerana dia terlalu lama berada di belakang Amir Ashraf ini.
Perlu diingat 5 mata. Kalau 20 mata dan 16 mata, oh, kena buat matematik sekali lagi. Tapi yang menarik juga Alif Aiman Tubiran ni, dia bangkit di penghujung musim, terutama di pusingan yang ke-9 kita lihat. Oh, sambil itu tak lepas lagi. Tapi di sini okey, sudah pun dalam posisi yang lebih baik. Berbaki 4 pusingan untuk Amirul Afiq. Dia sudah berjaya melepasi Amir Ashraf. Jadi peluang untuknya segera untuk mengejar 2 pelumba di hadapan. Walaupun jurang yang semakin jauh ditinggalkan 2 saat untuk Alif Aiman dan juga Famin. Jadi peluang untuk Amirul Afiq. Famin, dia perlu ingat Alif Aiman mahukan kemenangan walaupun dia bukanlah pencabar untuk keseruan, tapi Ya, untuk peribadinya Alif Aiman mahu menunjukkan persembahan konsisten di penghujung. Pusingan yang ke-9, Alif Aiman kejutan menang dalam pusingan tersebut. Oh, tapi hanyalah seketika untuk Amirul Afiq dan Amir Ashraf kembali semula di tempat yang ketiga. Memang sukar. Kalau berarti matematik saya sekarang ini, Lan. Kalau Famin di tempat yang kedua dengan 20 mata, dan kalau Amirul Afiq tempat yang ketiga 16 mata, kedudukan mata mereka sama, 153. Oh. Tapi kemenangan memihak kepada Amirul Afiq dengan 3 kemenangan. Jadi dia diperlukan sekarang ini adalah untuk Alif Aiman memintas Famin Abdul Muttalib, kerana dia berada di tempat yang ketiga sekarang ini. Oh, ini menarik. Ya. Ini menarik, berbaki 2 pusingan, tapi Amir Ashraf sudah naik di tempat yang ketiga. Ini sukar untuk Amirul Afiq. Yang penting dia kena selamatkan. Dia perlu menamatkan perlumbaan, itu lebih penting. Poin kedua di depan ini. Tak mudah untuk Famin. Alif ikut rapat. Amir juga menunjukkan persembahan begitu konsisten dalam perlombaan ini. Di belakang juga rapat itu Amir Syafiq Nazrul. Dia perlu naik ke tempat yang ketiga dan mengharapkan Alif Aiman menewaskan, kerana 2 lap saja lagi tinggal. Sukar dia lepas Amir Ashraf. Amirul Afiq kali ini. Oh, 1 lap lagi. Alif Aiman mungkin boleh menjadi membantu kepada Famin. Oh, nampaknya Alif Aiman akan berada dalam skor ini untuk memintas Famin Abdul Muttalib. Alif Aiman berada di depan. Sekali terpulang kepada di belakang kepada Amirul Afiq. Bersebelahan sekarang ini. Kita di final lah. Oh. Hanyalah seketika kerana ruang yang diambil oleh Famin untuk kembali semula mendahului. Cukup menebarkan 2 pelumba di hadapan ini. Kita nak lihat Amir kekal kedudukan ketiga. Okay, kita lihat nampak gambaran ini. Amir masih lagi di hadapan Amirul Afiq. Ya, Amirul Afiq perlu untuk berada di tempat yang ketiga. Dia sekarang tempat yang keempat dikejar oleh Syafiq Nazrul. Sementara mengharapkan Alif Aiman untuk melepasi. Kita di final lap untuk menuju ke gagasan penamat sekarang ni. Famin Abdul Muttalib bersebelahan. Lan, jarak kemenangan dia 0-4-0, 1-0-1. Untuk Famin Abdul Muttalib bergelar juara pada musim ini, menewaskan Muhammad Amirul Afiq Ahmad Solihin. Di saat akhir, Famin Abdul Muttalib yang berjaya memenangi perlumbaan ini. 25 mata yang sangat berharga buat Famin Abdul Muttalib, dengan Amirul Afiq yang mendahului. Dia perlukan tempat ketiga seperti kurangnya tadi dan mengharapkan Alif Aiman untuk turun tempat yang kedua, tapi tidak berjaya kerana Famin berjaya memenangi perlumbaan. Jika dia menangi perlumbaan, bermakna segalanya tidak bermakna buat Amirul Afiq. Tapi dia turun tempat yang kelima akhirnya.